Assalamualaikum. Selamat petang. Apa khabar semua? Sihat ke? Tak terasa kita dah pertengahan bulan dah, bulan Julai ni kan? Kita tengah dalam bulan-bulan sepak dunia. Kaum-kaum lelaki, kaum-kaum bapa sukalah. Piala dunia kan, bola sepak lagi tu 4 tahun sekali. Dalam setahun sebulan. Bola tiap-tiap hari dia hadap. Waktunya pula tak menentu tu, kadang pagi, tengah malam. Kadang-kadang tengah pagi, 3-4 pagi. Bola sakan. Cerita pasal bola ni kan, saya adalah terbaca luahan isteri tu. Dia kata suami dia asyik tidur dorang tamu, dia tengok bola. Biarkan dia tidur seorang-seorang. Dia satu je. Tolak ansur. Bola ni kan, bola Piala Dunia ni kan 4 tahun. 4 tahun sekali. Lepas tu dalam setahun tu 1 bulan je. Kalau rasa macam kita tak boleh tidur sendiri, kalau suami tengok bola kat ruang tamu, angkut je bantal selimut tu, tidur kat ruang tamu. Ni malah bising kan, lelaki kau tengok bola, mulut dia, tangan kaki semua gerak. Main peranan semua tu. Orang tu yang tendang bola, dia pun bangkit tendang, entah apa dia tendang angin dia tu. Belum lagi gol bersoraknya. Sakan. Itu namanya hobi. Kalau kita yang perempuan ni, hobi kita apa? Tidur, shopping, makan. Kalau orang lelaki itulah yang ditunggu-tunggu 4 tahun sekali. Fahami je. Biasa je tu. Kalau dia tengok dalam rumah, masih okey lagi. Daripada dia keluar dengan kawan-kawan, tinggalkan kita seorang-seorang kat rumah. Lagi-lagi yang pasangan muda yang baru berkahwin, isteri tengah mengandung ke, kalau suami pergi keluar tengok bola, saya pukul 3-4 pagi, tu tak wajar lah pada saya. Janganlah. Tapi kalau masih lagi dia tengok dalam rumah, para-para isteri, ibu-ibu, biarlah. Boleh dengar je suara dia kat ruang tamu tu. Gol lah. Boleh dengar. Syukurlah kalau dapat suami yang tengok bola dekat rumah je. Tak ada teringin nak lepak mamak dengan kawan-kawan ke. Balik kita tak tahu pukul berapa. Tu kadang-kadang kau dah lepak kedai mamak, dah habis bola, sambung lagi bola. Kalau dia dekat rumah, tengok bola, tak apa, biarkan. Kawal sikit rasa emosi tu. Saya kadang-kadang, kalau ibu-ibu mengandung, dia buat perangai nak mengada-ngada, nak melekat dengan suami, tak apa, itu kita faham. Suami kena tolak ansur, ajak je isteri tu tidur kat depan. Janganlah buka kuat sangat TV tu. Lepas tu janganlah bersorak, menjerit, nak sakan. Kadang-kadang pembawaan anak tu mengada-ngada sikit, tu biasalah. Tapi kalau tak, bukan mengandung, nak mengada-ngada, tolonglah. Janganlah. Biarlah dia 4 tahun sekali, dalam setahun tu sebulan je, biarkanlah. Kadang-kadang penangan bola sepak ni macam itulah dia. Lebih kurang ajalah suami isteri kan. Kalau kita faham hobi suami tu, suami saya suka tengok bola, biarkan dia. Lagi dia dalam rumah tu, macam saya kan kadang dia dengan anak-anak lelaki dia, anak bujang dia, anak saya bujang 2 orang. Bukan tak bising kadang kat ruang tamu tu. Tahulah suara lelaki kalau bercakap. Saya rapat pintu, saya tidur.
Kalau rasa-rasa belum boleh tidur, tu pergi buka TikTok tu, tengoklah drama Cina tu, ambil episod tu. Kalau tak buka YouTube tu, dengar cerita seram. Nanti dengar kita sekali jadi seram. Saya macam tu je. Siapa-siapa rasa-rasa nak shopping kat TikTok, kat Shopee tu, silakan. Scroll lah sana. Pandai-pandai lah. Lama-lama kan kita ngantuk, tidur. Kalau rasa masih boleh bertahan mata tu nak join juga tengok bola, boleh pergi tengok sekali. Benda kecil, tak payah dia besar-besar. Selagi hobi suami tu dia duduk dalam rumah tengok bola, okey apa? Daripada dia pergi memancing kat luar sana, balik tak tentu hara, buat kita risau. Lebih baik tengok bola dalam rumah. Paling Komang pun bising lah, menjerit-jerit itu suara lelaki tahulah. Tolak ansur, saling memahami. Selagi suami ada dalam rumah, dia tengok TV dalam rumah, tengok bola dalam rumah, kan kita tak payah risau. Ada je kat ruang tamu. Macam-macam. Kadang-kadang pasangan muda ni macam tu lah, manja. Kalau yang dah tua-tua kertu macam saya ni, dah 50 lebih ni, tak adalah. Selagi dia ada kat ruang tamu tu, tengok bola, biarlah dia. Bising, tutup pintu, sudah tidur. Musim Piala Dunia, macam-macam kes. Kita tak boleh nak larang. Kalau lelaki yang normal tu, memang biasanya bola lah sukannya. Betul tak? Kawan-kawan bapa, kawan-kawan lelaki, macam anak-anak saya pun. Tapi tengok juga, kadang-kadang macam anak-anak saya dengan ayah diorang ni, kalau tim yang diorang tak minat, diorang tak adalah. Taklah tengok. Cuma tengok mana yang diorang suka je. Satu lagi tu, kalau suami kita tu, kalau tim bola yang disokongnya tu kalah, jangan kita buat perangai. Jangan kita banyak tanya. Diamkan aja. Lelaki kalau tim yang bola sepak yang disokong tu kalah perempuan yang datang bulan meroyan dia. Bad mood. Diamkan aja. Kadang macam budak-budak. Biarkan aja. Kalau tim yang dia sokong tu, yang dia minat tu kalah, muka dia lebih masam dari cukup, biarkan. Tak payahlah pula kita nak buat merajuk, buat perangai ke apa, biarkan. Dia punya bad mood, dia punya monyok, kalau perempuan yang datang bulan. Kena memahamilah suami isteri. Sama juga dengan kita. Kadang-kadang kalau suami tak buat apa yang kita suka pun, kadang-kadang kita bad mood juga. Lelaki tu je, bola kalau yang dipasukan dia sokong tu kalah, monyok. Betul lah, langsung lah berumah tangga ni. Selagi dia minat bola, tak minat yang lain, selagi dia tengok dalam rumah, depan mata kita kat ruang tamu tu, biarkanlah. Jangan dia pun besar-besarkan masalah. Okey? Macam-macam rumah tangga. Okeylah korang, terima kasih sudah dengar Sembebel. Inilah penangan bola sepak dunia ni, macam-macam kisahnya. Lucu juga kadang bacanya. Terima kasih sebab sudah mendengar Sembebel. Assalamualaikum.